kita lalui bridge. Yang antara yang terpanjang lah di Nepal. Bridge ni Jindanda. Tapi tepi kiri kanan ni semua bersih je. Tak ada lah apa ni kain-kain itu kan. Kita slowly ya. Aisyah dah sakit kaki tu kat depan. What happened? Kaki sakit kah? Ini tempat terakhir lah untuk ke ABC kan. Finish it. Lepas tu baru naik jeep kan. Kalau nak apa ni, kalau kau ada group ni semua kan, kau boleh buat lah. Kontak saja pendaki solo, tak susah. Nanti kita sampai jadi ajur dan dah slow dah berjalan ni. Ini kalau kuda lalu ni masak ni. Kuda ke keldai ke. Tapi sebelum kita nak cross ke bridge ni kan, kita kena tengok dulu. Jangan main sebai saja. Nanti sampai setengah tu kuda ke keldai ke yang bawa barang tu lalu masak kawan. Apa macam kau lihat? Jabatan Gatuk ni jenah juga ni. Untuk sampai habis ni. Ini saya jalan slow ni tau. Sebab dah lengok slow. Tapi slow and steady kan. Yang penting kita trekking sehingga ke ABC. Atau kita turun balik, kita enjoy. Jangan stress kan. Jangan stress kan. Yang penting kita enjoy. Kita tidak nak kita tak nak rasin dari checkpoint ke checkpoint tu kan. So pendaki solo ni kita akan boleh rancang untuk korang. Saya akan bantu untuk merealisasikan impian korang untuk sampai di ABC Annapurna Base Camp setinggi 4,100 meter. Ini bridge ni kalau kita jalan kita jalan terus tau. Jangan berhenti kan. Boleh membahayakan diri sendiri jika kuda ataupun keadaan melalui nanti. Jenuh.
Ah.